Akhir-akhir ini negara-negara Islam membahas isu perdamaian Gaza, tak pernah melibatkan negara Malaysia. Alhasil hal ini menjadi pembahasan serius di Parlemen Malaysia, dan para anggota berharap organisasi Islam OIC atau OKI segera aktif kembali, agar Malaysia bisa diundang lagi oleh negara-negara Islam. Karena OIC ini ada 57 negara Islam, termasuk Malaysia di dalamnya. Namun saat rundingan serius tentang perdamaian baru-baru ini di Mesir, malah Indonesia diundang tapi Malaysia tidak. Parlemen Malaysia pun heboh, katanya OIC tak ada taring. Jelas-jelas negara Islam tak undang Malaysia. Sekarang yang ada taring, negara-negara Islam besar seperti Iran, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Indonesia. Karena di OIC sudah mengkhawatirkan banyak mata-mata Amerika. Apalagi baru-baru ini Datuk Anwar berjoget riang dengan Paman Gober. Jelas negara Islam jadi ragu membawa Malaysia. Parlemen Malaysia pun ricuh, baku hantam, dan teriak-teriak meminta Parlemen Malaysia dibubarkan karena dianggap tak bermanfaat. Mari kita simak video lengkapnya. Dan persidangan pada kali ini memang begitu besar dan luar biasalah, menyaksikan kehadiran begitu ramai sekali presiden-presiden, Perdana Menteri dan juga ketua-ketua negara yang terlibat dalam mencari usaha bagi menyelesaikan pelan damai ini. Presiden Indonesia iaitu Prabowo. Mereka semua dijemput tuan-tuan dan bos sekalian, termasuklah beberapa orang wakil-wakil kerajaan. Tetapi ada satu pihak yang saya tahu memang sangat-sangat mengharap untuk dijemput tetapi tidak dijemput, iaitulah Malaysia. Setepatnya Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu mesti akan ramai wali cukai duk kutuk saya sebab video ini akan dikata, oh Papa Beri, kau ni memang kau hajarlah kan, engkau ni suka-suka hati je nak merendah-rendahkan Perdana Menteri. Perdana Menteri kita ni tak ketegak sangat dan sebagainya kan. Sebab yelah, mereka memang of course akan marah tuan-tuan dan sekalian. Dan kalau anda tanya saya, mereka tak perlu marah pada saya. Mereka patut marah kepada Donald Trump. Khususnya krisis kemanusiaan di Gaza yang sangat parah. Apa peranan OIC kerana kita melihat badan ini sangat-sangat tidak aktif membantu dari segi hal kemanusiaan dan juga memastikan bahawa konflik ini dapat dihentikan. Dan ketika mana peruntukan ini semakin berkurangan, saya bertanya, adakah OIC ini masih relevan? Adakah hanya sekadar satu sejarah kepada pertubuhan ini? Dalam konteks OIC, Tanjung Karang berpandangan bahawa pertubuhan ini semakin hilang tarik. Sudah tiba masanya Malaysia membukakan inisiatif pembaruan di dalam OIC agar suara ummah tidak lagi sekadar retorik diplomatik. Kita mesti mendesak agar OIC menubuhkan tabung kecemasan tetap dunia Islam, Permanent Islamic Emergency Fund dengan izin, bagi membantu mangsa peperangan, kebuluran dan bencana di dunia Islam, termasuk Palestin, Syria dan Yaman. Saya percaya Malaysia dengan reputasi sebagai negara Islam sederhana dan stabil mampu memimpin agenda ini dengan penuh kredibiliti. Tuan Pengerusi, dalam konteks Gaza, Malaysia bukan sekadar perlu bersuara tetapi perlu bertindak. Tanjung Karang menyarankan agar kementerian memperkukuh kerjasama dengan NGO kemanusiaan Malaysia seperti Mercy, MAPIN dan Global Peace Mission agar mereka mendapat laluan diplomatik yang lebih mudah dalam misi bantuan di Gaza. Pada masa yang sama, Malaysia boleh mengutui inisiatif kemanusiaan serantau ASEAN untuk Palestin, agar perjuangan ini tidak dilihat eksklusif kepada dunia Islam semata-mata tetapi perjuangan sejagat melawan kezaliman. Apakah kedudukan kita sebagai rakan kongsi ataupun sebagai ahli kepada blok lain selain daripada blok yang tangani, khususnya berkaitan dengan BRICS. Kerana kita lihat kita perlu kepada pencatatan dan juga income daripada negara luar selain daripada negara Amerika Syarikat. Jadi jangan cakap saja tapi perlu buktikan dengan perbuatan. Di bawah 020400 untuk OIC dan kerjasama serantau, kita lihat imej kita banyak tercalar dengan kedatangan Trump khususnya kepada Gaza dan juga dunia Islam. Jadi pada hari ini penting, sebagai tadi disebut rakan-rakan berkenaan dengan berprogram serantau diplomasi awam 050500040700 hubungan media dan diplomasi awam. Bagaimana kita kena mengembalikan kepercayaan dunia kepada kita tentang fungsi kita untuk membantu Palestin.
gerakan yang lebih penting perlu dimainkan oleh Malaysia dalam OIC untuk pembinaan semula Gaza secara di semua peringkat, dari semua pihak, dan jangan ada percanggahan yang kita lihat berlaku di antara apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat. Sekian, terima kasih. Malaysia telah menjadi suara lantang dalam perjuangkan hak rakyat Palestin. Kita tidak pernah gentar menyatakan pendirian bahawa penjajahan ataupun kolonialisasi dan penindasan perlu ditolak. Namun persoalannya setakat manakah tindakan Malaysia benar-benar berkesan dalam membantu rakyat menentang Israel? Atau adakah ianya bersifat retorik semata-mata? Di saat negara-negara Eropah dan Amerika Selatan mula menentang Israel, apakah tekanan yang dibuat oleh Malaysia? Dari satu segi, nampak kita menyokong Palestin. Namun dari sudut yang lain, nampak pula kita menyokong pendokong Israel, iaitu Amerika Syarikat. Adakah Malaysia akan memanfaatkan kedudukan dalam OIC dan PBB bagi menggerakkan tindakan kolektif? Kita mahu Malaysia secara berterusan dan konsisten dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak rakyat Palestin sehingga Palestin menjadi sebuah negara yang merdeka. Malaysia sebagai institusi perundangan yang bebas, berwibawa dan bertaraf dunia. Tak dunia pun, dekat Malaysia pun gagal. Saya menyokong supaya parlimen ini ditutup, perkhidmatan tutup. Dulu mula tertutup, kemudian dibuka. Sekarang ditutup peraturan semula. Dewan, Speaker. Tapi dalam sini Speaker, peraturan Dewan. Sekurang-kurangnya Speaker, peraturan Dewan, Speaker. Peraturan mesyuarat berapa? Speaker, 36. Dulu Paguh yang tutup parlimen. Tak malu. Kami bercakap. Yang Berhormat Arau, sila duduk dulu. 36 Bapa. Speaker, saya gunakan peraturan 36(4). Kurang sopan, biadab dan penyataan-penyataan yang kurang sopan. Ya, dia mengatakan bahawa, biarkan saya habis dulu, dia menyatakan bahawa parlimen ini tiada standard. Kamu seorang ahli parlimen yang berhormat. Kamu nak bahas untuk menyatakan satu fakta, tak puas hati, nyatakan. Tapi jangan jatuhkan maruah parlimen. Ini institusi parlimen. Ya. Yang dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Malulah Arau, ada orang-orang di sini. Ini parlimen. Cukuplah Yang Berhormat. Apa dasar Taraf apartheid? dunia ke? Bagaimana dia boleh kata dasar apartheid? Adakah dia faham? Pusat khidmat ahli parlimen kena dibagi. Ni tak masuk dalam senarai ni, kurang-kurangnya perkhidmatan pusat khidmat parlimen. Tak bagi yang lain tak apa. Yang ni kena. Sebab ini ialah. Tapi jangan jatuhkan institusi parlimen. Kalau kita nak bertaraf dunia, sekurang-kurangnya ahli parlimen sana. Jangan jatuhkan institusi parlimen. Ini bertaraf dunia. Jangan gunakan perkataan apartheid. Kamu faham ke apa apartheid? Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.